Guys, belakang saya ni rumah corner Semi-D dekat Cyberjaya. Ownernya dah terdesak nak jual murah je. Ada yang nak ambil kesempatan tak? Inilah dia, rumah corner Semi-D dekat Sejati Lakeside Cyberjaya. Kawasan freehold individu title dalam gated guarded area. Specialnya rumah ni sebab owner betul-betul genuine nak jual, bukan nak testing market. Memang urgent nak jual. Urgent macam mana tu? Rata-rata corner Semi-D kat sini nak jual 1.8 ke 2 million. Rumah-rumah tu pun menghadap rumah lain. Corner ni pula ada spacious garden kat sebelah. Dan harga nak jual 1.6 sahaja. Jauh rendah daripada yang lain. Tengoklah luas mana tapak kaki 5 ni sampai ke hujung belakang tu kita boleh pasang kemah. Dah lah ruang sebelah ni besar. Depan pula punyalah luas sebab kita dekat jalan cul-de-sac. Serius banyak kereta boleh parking depan ni. Tak adalah tetamu nak berebut parking dah. Tu pula jalan kaki dah sampai taman. Kita ada satu lagi corner Semi-D. Sebelah ada small corridor dengan harga 1.152. Bolehlah abang akak pilih mana yang abang akak berkenan. For this house, dia berkeluasan 47x75. Ada 4 bilik dan 4 tandas. Going inside, you guys boleh park 3 kereta depan ni and about 20 feet dekat tanah sebelah. Ui, luas boh. Jom masuk. Dalam ni you have a space that goes all the way to the back. Standard modern design jugalah kan. Sebelah kitchen ni is where you have your laundry area. Belakang pula ada about 10 feet yang you guys boleh extend. Macam jiran tu. Area ground floor ni juga kita ada guest bedroom with a proper size dengan attached bathroom. Tandas dia betul serius, memang luas, tak tipu, siap okay you friendly sekali. Going up ada laminated flooring, living area lengkap dengan 3 bilik dan 3 tandas. 2 bilik untuk anak-anak ni about the same size dan ensuite bathroom. While the master bed ada ruang yang lebih luas, complete with ruang walk-in wardrobe, tandas yang selesa dan keindahan ruang depan yang luas.